Apa pandangan Ustaz tentang hudud yang dibagikan hari ini? Adakah relevan hudud dilaksanakan di Malaysia? Hudud ini wajib dilaksanakan di Amerika, di Perancis, di seluruh dunia, bukan saja negeri kita Islam. Faham? Sebab itulah apa benda ni, Barack Obama akan diazab di akhirat nanti dan ditanya kenapa tak laksana hudud di Amerika. Presiden Singapura akan ditanya kenapa tak laksana hudud di Singapura. Bukan saja kita, kerana hudud milik Allah dilaksanakan pada bumi Allah. Sekarang kita melaksanakan hukuman ciptaan manusia, numpang bumi Allah, buat hukum sendiri dalam rumah orang, dipanggil melampau batas. Kita pergi rumah kawan kita masuk dengan kasut-kasut, kita buat undang-undang kita sendiri. Bilik tidur kawan kita, tuan rumah, kita masuk dalam lopak atas katil, siapa atas almari baju dia. Faham? Maka orang panggil gila babi dah kita. Maka gitulah kita ni yang duduk di mana-mana negara atas muka bumi, tak mau laksanakan hukum Quran. Orang ni tak sedar ke diri, dia ingat bumi ini adalah milik datuk nenek dia. Sedangkan kita tumpang bumi Allah, oksigen milik Allah, nyawa milik Allah, tangan kaki tangan semua milik Allah, harta milik Allah, anak bini milik Allah. Maka tak ada pilihan, wajib melaksanakan hukum hudud, kerana hudud saja yang mampu mengurangkan jenayah. Nampak? Soalan seterusnya,